Seorang guru bertanya pada anak murid dia, kalau kamu buat ibadah, kemudian kamu diganggu, syaitan kacau, macam mana nak buat? Anak murid dia kata, aku akan lawan. Guru tu tanya lagi, kalau kamu diganggu lagi? Anak murid kata, aku akan lawan. Kalau nanti dia datang lagi kacau, aku lawan. Nanti dia kacau lagi, aku lawan. Nanti dia datang bawa geng, aku lawan. Anak murid dia, aku lawan lagi. Nanti dia bawa geng lagi ramai, aku lawan. Sampai bila nak habis? Betul anak murid dia, jadi tuan guru nak buat macam mana? Tuan guru dia jawab, mintalah perlindungan. Mohon perlindungan, maka kamu akan selamat. Sebab dia contoh klasik, tok guru dia katalah kan, seperti mana kalau kamu berjiran dengan jiran yang membela binatang ternakan, lalu binatang tu selalu masuk halaman rumah kamu. Habiskan makan pokok bunga, makan habis. Bila masuk kita pun halau. Nanti datang lagi, datang. Esok datang lagi, kita halau lagi. Nanti esok datang lagi. Sebenarnya kita hanya perlu berjumpa dengan jiran, bagi tahu pada dia kerana dia empunya. Dia pemilik kepada binatang ternakan tersebut, yang kalau dia kawal, maka binatang tu tak akan boleh. Maka seseorang akan selamat. Allah Ta'ala kata, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jadi kalimah itu, فَإِذَا, itu menunjukkan satu keadaan yang penting. Sememangnya ibadah, masa kita buat ibadah, itu satu momen yang utama dalam hidup kita. فَإِذَا, ketika, tatkala. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ, apabila kamu hendak membaca Quran. Ini satu momen besar. Ini bukan calang-calang punya keadaan. Walaupun mungkin sebab kita dah terbiasa, kita ambil Quran, duduk baca. Sebenarnya keadaan tu besar. Dan Allah Ta'ala ungkapkan dengan kalimah فَإِذَا, pada waktu itu kamu hendak membaca Al-Quran, فَاسْتَعِذْ billahi minasyaitanir rajim, maka mohonlah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang dirajam.